Wah, Ozlin ni bijak betul lah handle haters. Dia ada cara tersendiri untuk tak bagi negativity tu ganggu dia. Jadi, ada seorang ni tanya dekat threads, macam manalah artis-artis Malaysia ni tahan dengan komen-komen teruk daripada netizen. Siap cakap, netizen Malaysia ni lagi dahsyat dari Israel. Haha, ada-ada je. Dia pun respect lah artis-artis yang boleh sabar je tak balas. Ozlin ni, yang kita kenal umur dia 45 tahun tu, dia pun balas lah. Dia cakap, dulu dia pun selalu menangis kalau kena kecam. Tapi sekarang dia dah sedar, tak boleh nak puaskan hati semua orang. Lagipun, kita tak boleh nak tutup mulut orang yang nak fitnah kita kan? Jadi, dia pilih untuk diam je. Kalau dekat page dia sendiri, dia terus block je orang-orang yang negatif tu. Kalau di page saya pilih untuk block supaya tak ada vibe negatif, katanya. Tapi kalau dekat page orang lain, dia tak nak baca langsung. Dia serah je semua dekat Allah. Dia pun pesan kat kita semua, janganlah suka bergaduh. Doakan yang baik-baik je. Sebab kalau kita doakan yang baik, yang datang dekat kita pun yang baik-baik juga. Lepas buat macam tu, dia rasa lebih tenang sekarang. Dia tak suka tengok orang bergaduh sebab dia. Dia nak semua orang gembira. Pesan dia lagi, kita tak tahu siapa yang akan pergi dulu. Jadi, jangan sampai menyesal sebab tak sempat minta maaf. Nasihat yang baik sangat. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.